nafas, bismillahirrahmanirrahim, saya mengisytiharkan Majlis Convocation Lekopa Animation Academy dibuka. Kita percaya silibus dan juga latihan yang kita berikan memberikan tumpuan kepada memastikan graduan yang dilahirkan sama tinggi dengan ahli-ahli industri yang telah pun berada dalam syarikat-syarikat pembikinan animasi yang sedia ada. Untuk student-student yang graduate hari ini, saya mengucapkan tahniah, congratulations upon your graduation, dan saya wish all the best upon your future endeavours. Student-student SCAA menjadi pemain-pemain prominent di industri yang di masa akan datang. Visi Lekopa Production sebenarnya adalah untuk membina satu platform untuk anak muda berkarya. So selaras dengan masa untuk fit talent kepada Lekopa Production, maka terciptalah Lekopa Animation Academy. Ribuan tahniah kepada Lekopa Animation Academy for successfully hosting this convocation yang ketiga. Kepada semua kita punya graduan-graduan, tahniah kerana telah berjaya successfully completing the program, dan tidak lupa juga kepada Yayasan Felda for all the support. Di luar sana dia lebih mencabar, tetapi saya percaya dengan ilmu yang ditimba di Lekopa Animation Academy ini, you will be the one to be sought after when you go out there joining the workforce. Dari LCA ini, pelajar-pelajar yang graduat hari ini mempunyai lebih daripada dua keunikan. Pertama, sijil daripada MQA. Yang kedua, skill kemahiran yang mereka dapat daripada semua pelajar, semua lecturer, semua kumpulan yang membantu kejayaan ini. Pastinya mereka boleh dapat peluang pekerjaan lebih baik di luar sana, di samping mereka boleh berniaga sendiri dengan kemahiran tangan, kemahiran daya fikir, dan dapat berkongsi pengalaman mereka dalam alumni nanti selepas mereka keluar daripada LCA ini. Kita ada 3 kohort untuk tajaan ini. Ini kohort pertama, Felda dah meneliti dulu daripada hasil first kohort ini, dan kita tengok dan akan timbang sekiranya ada peluang untuk bekerjasama pada masa akan datang. Antara sebab saya pilih LCA sebagai pusat yang saya ingin menimba ilmu, antara salah satu animasi Malaysia yang saya suka tengok adalah OPP. The graph of animation start daripada yang dulu-dulu sampai sekarang, inspired nak proceed dengan animation. That inspired me so much untuk proceed dengan animation. Pertama, Lekopa Animation pun memang terkenal dengan OPP, jadi saya tertarik untuk masuk ke Lekopa LCA ini. Lagi satu sebab dia menyumbangkan diploma in creative business juga. Disebabkan saya punya minat dalam bidang bisnes, saya ingin cubalah dekat Lekopa Animation Academy ini. Di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih Felda kerana telah memberi peluang dan tajaan penuh untuk kursus yang diambil ni lah. First of all, saya rasa UPP ni macam maybe it's actually a very easy process to make. But when I actually jadi one of them, saya rasa itu proses yang sangat-sangat susah. Cerita UPP yang sekarang ni kualiti sangat cantik, sangat-sangat develop lah. Jadi daripada situ saya sangat kagum dengan diri saya sendiri kerana saya dapat berpeluang saksikan sendiri macam mana proses tu bit by bit berlaku. Setinggi-tinggi tahniah kerana telah menamatkan pengajian di peringkat diploma. Yang mana yang berminat untuk meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi, saya sangat-sangat galakkan kerana belajar ni tidak pernah berhenti sehingga kita menghelakan nafas yang terakhir. Dan sekiranya ingin menceburi bidang pekerjaan juga, jangan ragu-ragu kerana saya percaya industri animasi Malaysia ini masih berkembang dan masih besar potensinya di masa hadapan. So akhir kata, selamat maju jaya dan tahniah sekali lagi.